Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita ada semakan khat nasah dan sulus. Okey, yang pertama kita tengok khat sulus. Untuk basmalah ni namanya basmalah oklu. Kalau saya tak silap dalam bahasa Turki, basmalah oklu. Basmalah busur anak panah. Basmalah busur panah. Okey, dekat sini konsep ni dia tak tepat ya. Dia patutnya dia naik ke atas. Patutnya dia naik ke atas. Alif ni dia akan naik ke sini. Bukan turun macam ni. Itu konsep yang salah. Kena tengok balik rujukan ya untuk bentuk basmalah ni. Sebab yang ni dia susunan tu tak tepat. Okey, contohnya kat sini. Ada basah sikit kat situ. Saya buat sekali lagi. Tinggi ni 1 titik, lebih kurang 1 titik. Okey, ini dalam segaris. Segaris. Habis tu. Berapa panjang nak tarik ikut kepada kesesuaian lah. Okay. Jadi dia akan naik macam tu. Dari sini kepala alif ni dan kepala ba ni akan sebagai panduan berapa tinggi nak naik. Jadi huruf nanti basmalah tu dia akan naik ke atas. Jadi alif di sini untuk Ar-Rahman. Saya buat ni mata pen saya dalam 1,5 lebih sikit lah. 1,5 lebih. Kalau nak buat jangan pen kecil lah. Sebab yang kertasnya kertas A5. Jadi saya buat nak tunjuk bentuk dia sahaja.
sampai sini. Okay. Dia ada rumus-rumus dia untuk garisan-garisan bayangan ni. Ni. Ni ada garisan bayangan lagi ni. Okay. Ini ada lagi garisan bayangan. Ini taklah tepat sangat ya. Sekadar nak tunjuk kedudukan tu. Ya, di sini ada garisan bayangan macam ni. Yang ni ada garisan bayangan ha ni. Ha ni akan sejajar pada satu garisan ni. Kemudian ni. Sini, sini, sini. Lepas tu sini. Lepas tu sini. Ni dia seolah-olah macam tiga garis ni selari. Seolah-olah. Taklah tepat sangat selari. Okey, apa lagi? Yang ini 4. Yang ni 4,5. Sebab dia nak seimbangkan. Dia nak tarik ni ha ni. Kalau 4 nanti tak cukup. Okey, jadi ini kena tengok balik lah. Besar pula. Okey. Jadi ini nanti kena betulkan balik. Yang ni kena naikkan ke atas. Kalimah Allah ni kena tengok balik. Dia tak jangan rata dia turun. Turun. Itu. Dan dia terus patah dia tu. Sini dia patah. Okey, bentuk ni tak
tak tepat. Kalau nak buat bentuk macam ni, silap. Biasanya macam ni ya. Biasanya kalau nak buat bentuk macam tu, gitu. Tu. Shot ni, ini terlalu kecil. Saya besarkan sikit. Kalau shot macam ni, naik tinggi, berhenti satu titik, dal. Tu. Jadi kat sini 1,5. Dia dah jadi macam bentuk wow. Dia punya mata koh tu pastikan dia jelas. Okey. Pastikan dijaga di sini. Kalimah Allah ni kena tengok balik. Kalimah Allah ni dari segi ketinggian lam yang kedua ha ni, dia mesti ikut aturan dia. Allah. Okey, yang ni sama tinggi. Yang ni akan turun lagi. Yang ni lebih tinggi nampaknya. Lam yang kedua tu lebih tinggi perlu disusun. Ni ada bentuk telur. Al-Azim ni. Sikit lagi. Letakkan tegak ke depan sikit.
Sini satu. Okey. Ataupun buat yang biasa pun, yang biasa saja. Kita buat yang biasa sahaja. Biar Thor tu macam ni. Satu. Tu. Atau satu sahaja dalam ni. Okey. Sebenarnya saya tak apa nak jelas sangat dia punya nasah tu, sebab kalau lah saya print di atas kertas A4 pun dia masih lagi halus. Jadi untuk next time jangan gunakan pen yang terlalu kecil, ataupun ambil fokus kepada nasah ni sahaja, supaya tebal nipis tu nampak. Kalau macam ni dia seolah-olah macam menggunakan pensel ataupun pen biasa, bukan pen hot. Okey, alhaakumut takatsur. Sikit lagi. Begini. Okey. Dekat mana nak berhenti curve ni? Berhenti kalau kita bahagi kepada 3 bahagian lam ni, 1/3 kat atas ni. Jadi cantum di situ. Macam ni dah. Dia punya kecondongan tu dah tak sama ya. Yang ini ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi patutnya ni condong lagi sikit. Kita potong 1, 2, 3. Jadi kita berhenti kat sini. Sini ada lekuk sikit. Dia turun sikit. So tutup situ. Jadi lam dengan curve ni pastikan dia sama kecondongan dia. Hatta dia kena bermain dengan hujung pen ni. Ya, leher dia nipis. Gitu. Kena turun macam ni, dia ke depan sangat. Tamim ya, tamim. Ni 2. Ni nampak macam pendek. Dan dekat sini dia ada kolam sikit. Maksud saya kolam tu, dia berlekuk dekat sini. Ni dia ada lekuk sikit. Dia tidak macam ni turun, dia ada naik sikit.
Maqabir. Sini. Okey. Salah satu tips bila kita menulis ya, cuba amalkan nak mula tulis, asah pen, potong mata kalam, asah. Jadi anda akan dapat potongan yang baru, jadi tulisan tu lebih lancar berbanding anda ambil pen daripada pen sebab terus guna je ya, tanpa buat apa-apa pada mata pen. Sekurang-kurangnya kita ambil pisau, kita kikis dia punya mata pen ni. Sebab kalau tengok setengah penulis khat daripada Turki mereka biasanya akan potong berkali-kali ya. Contohnya kalau biasa tengok Ustaz Efdaluddin dekat channel YouTube Irsika tu, berapa kali dia potong mata pen masa dia buat live tasheh. Jadi bila kita tulis mata yang baru dipotong, dia lebih sedap ditulis sebenarnya. Sebenarnya dulu saya tak macam tu. Dulu kalau boleh saya nak simpan mata pen ni, nak guna lama, tak nak asah. Sebenarnya itu cara yang tak tepat lah. Bukan nak kata salah ya. Sebab kita kadang-kadang kita fikir kita malas nak potong, ataupun nanti kalau potong selalu jadi pendek. Sebenarnya kita tak potong banyak-banyak pun, kita potong sikit sahaja. Okey, itu sekian omelan saya. Jadi kita sambung balik. Kala. Okey, kaf. Sekali lagi. Dia patutnya depan ni dia sama juga. Sama juga. Saya nak tunjuk depan tu jangan ada terlebih. Sini ipis. Okey, dah ada garisan bayangan tu. Mata pen condong naik sikit. Naik sikit je. Okey. Berapa panjang nak tarik? Biasanya sini 4, di sini 6. Boleh tak panjang lagi? Boleh. Boleh. Sebab tak salah saya ada yang saya ada dengar daripada mana penulis khat kata Syauqi pun dia ada berubah-ubah dia punya ukuran, dia punya kaf tu berganti tahun dia lain ya. Ada yang kaf ni panjang, lepas tu kafnya jadi pendek. Jadi ini basic lah. Kalau belajar selalunya dia akan buat 4 jadi 6. Tapi kalau terlebih sikit tak apa. Dan jangan panjang sangat lah. Nanti bila panjang sangat susah nak digaya. Saufa. Okey. Pastikan kita bezakan kepala fa dengan kepala waw kat situ. Ya. So. Tak lama ni dah bertindih tu. Okey, ni 2 titik sini.
Ini paste. Kalau boleh kita panjangkan lah. Okey. Bila di hujung dia jangan turun macam tu ya, nun ni. Kalau ini garisan, ataupun tak ada garisan tu, kita naikkan nun ni kat atas. Okey. Khanasah dia akan naik balik di atas sebab dia akan ada huruf ba kat situ, huruf bayangan ba. Kalla. Ain kepada lam ni, pastikan dia ada ruang. Ni ada ruang kat sini. Jangan terlalu rapat macam ni. Yang ni jangan ternaik macam ni. Susun elok-elok, menurun macam ni. Jahim ni, ni turun. Okey. Dia naha ni dia jangan buat ha ni tengah-tengah sama jarak ya. Kita pilih antara dua, sama ada nun pendek ha panjang ataupun nun panjang ha pendek. Contohnya nun panjang macam tu. Okey, tu contohlah. Jangan di tengah-tengah. Okey, ainal ni pun sama, konsep sama dengan yang mana tadi, ain tadi. Hilang dah. Ni mesti ada jarak. Summa. Lengkung ni pastikan dia macam huruf ba tunggal. Kalau ba tunggal kita buat macam ni. Okey, itu ba tunggal. Jadi kita ke sini. Itu je. Dia menempel dekat hujung ni. Itu je sebenarnya. Ni pun sama. Latus alunna ni dia ternaik ke atas. Jangan ternaik ke atas ya. Dia bentuk macam ampayan. Macam tali ampayan tu kan, ini tali ampayan. Dia akan
Macam tu. Okay. Yauma izin ya waw, ya ni kena tinggi. Okey. Okey. Tengok balik. Okey, ini dia punya leher ni. Okey. Dia lebih kurang kat situ, tengah-tengah tu. Satu, dua. Okey, yang terakhir Naim. Tak jadi lah. Tak jadi. Okey. Tarikan ni dia bukan center, dia bagi kepada 3. Ni 3 kat sini paling rendah. Kita turun, rendah, naik. Innahu min Sulaiman. Okey, yang ni kena, yang ini lengkungan nun ni turun dulu baru naik. Bentuk yang ini kena hati-hati.
separuh. Mungkin terlalu tinggi saya buat ni. Sekali lagi. Cara nak susun ni, saya ambil garisan ni. Okey. Ni contoh lah, contoh ya. Wa innahu salah. Wa inna okey. Jadi ini pun dia lengkungannya tak berapa tepat. Okay. So sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.